Selamat datang dan selamat kembali ke our podcast. Nama saya Aftah. Nama saya Wan Amil. Okey, kita pun dah dekat episod yang ke-45. Macam biasa, korang jangan lupa subscribe, rate, like, share dan juga on bell notification di YouTube, Spotify dan juga kita punya TikTok. Korang boleh follow lah. Follow, like, sama juga lah. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan kisah yang pertama. Apa saja je. Okey, untuk kisah yang pertama. Kisah ini ditajukkan Sihir Pelaris di dalam Makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak cerita pengalaman yang aku sendiri alami. Walaupun tak seseram mana pun, tapi aku harap kisah ini aku dapat Tapi aku Difahami. harap kisah aku ni dapat difahami oleh orang-orang lah kan. Okey, jom kita mula. Kejadian ini berlaku baru lagi dalam seminggu yang lepas. Baru ni. Masa ni matlamat nak balik Terengganu, kampung halaman sebab nak berubat adik yang nombor 1. Kira adik dia nombor 1 ni kena buatan orang. Dekat sini dia letak Isnin. Jadi pada hari Isnin ni, kami sekeluarga bawa adik ke rumah tempat yang nak berubat tu. Bila sampai sana, dah siap-siap buang apa yang patut dia kat dalam badan adik dia tu. Makcik, bukan bomo makcik ni dia seorang bidan yang boleh berinteraksi dengan benda-benda macam tu. Dia boleh berbual dengan benda halus lah. Jadi makcik ni panggil seorang-seorang keluarga kami untuk tengok kod-kod kalau ada benda tak ada di dalam badan kita. Jadi makcik ni cek semua. Kira makcik ni boleh tahulah. Makcik ni Ada skill lah. Ada orang cakap bidan mesti tahu bidan. Bidan mesti ada dia tahu punya. Yes. Orang ada belajar sikit ya. Dia belajar ilmu kebatinan sikit. Itu apa yang After dengar lah kan. After tak pasti, tapi itu apa yang After dengar. Okay, bila dia dah panggil satu persatu keluarga dia kan untuk cek, selepas aku tiba giliran mak aku, tiba-tiba mak aku rasa sesak nafas yang teramat sangat. Sebab mak aku ni jenis lemah semangat orang dia. Rupa-rupanya memang ada benda duduk dekat dalam badan bahagian pinggang. Okay. Lepas dah buat tu, mak aku Memang dia pergi join tu. yes, dia tempat mana yang ada kosong kan orang cakap Dengan kosong lah. Tak tahu Hafiz itu memang join yang betul lah untuk masuk. Yes. Lepas tu mak aku pengsan. Selepas settle semua tu, makcik aku cakap benda tu dapat daripada hospital. Okay, for your info mak dia ni kerja dekat hospital. Jadi Okay, bukan sakit lah kerja lah. Jadi mak dia ni kerja dekat bahagian antara kerja dekat bahagian unit sajian. Tempat tu dekat dengan forensik. Forensik kira tempat apa ni? Ni macam mencuri tak tahu lah. Bukan. Forensik ni team yang macam so-called macam Forensik check kan? yes. Malam tu kami sekeluarga salah. Malam tu antara kejadian yang agak menyeramkan bagi kami sekeluarga. Masa aku tengah mandi, kira ni lepas orang dah pergi berubat semua, diorang balik diorang chill. Shortcut sangat. Tu lah, tu sangat. Masa tu aku tengah mandi. Tiba-tiba rasa meremang semacam dekat dalam hati aku ni terdetik, janganlah benda tu tunjukkan muka dia time dia tengah mandi. Tak lagi dah mandi tak ke. Lagi Mandi gini. tu tak? Gini mesti rasa macam Nak buka mata takut tak? takut lah. Takut? Takut. Kena cepat. Begitu lah. Lagi kalau macam depan apa nak mandi ni depan cermin. Cermin. Alamak, seram Kalau mandi mandi gini kan. Kalau boleh tak nak buka mata kalau tak buka mata nak buka mata je. Seram. Kan mandi mata kena air je. Merah. Paksa lah, tahan lah. Siapa yang boleh relate Mesti ada macam banyak orang macam tu kan. Okay. Adik aku still lagi kena kacau tau dengan benda ni. Seolah-olah nak masuk dalam mulut adik.
Tapi dia cepat-cepat tutup. Dalam masa yang sama, mak pula perasan ada plastik melekat dekat gantungan baju. Kira mungkin dah masuk mulut dia tutup. So masuk tu keluar lah. Okay, perasaan adik dia tu macam ada benda nak masuk dalam mulut dia. Jadi tiap kali nak masuk dia Tutup. dia zip mulut dia. Mak pandang dia, tapi meremang semacam je. Terus mak capai phone, pasanglah ayat-ayat ruqyah. Tak lama lepas tu, plastik tu pun terpusing-pusing. Hinggalah hilang tak tahu ke mana. Tak lama selepas tu, adik aku yang nombor 2 ketuk pintu bilik mak aku. Aku masa tu semua orang dah tidur termasuk aku. Dia mengadu kat mak aku. Dia cakap yang ada benda bisik-bisik dekat dalam telinga dia. Wih, dia seorang yang budak ni? Ni adik dia nombor 2. Dia sekarang family dia banyak dah kena kacau. Yang tak kena kacau tak salah, bapak dia dengan adik dia nombor nanti mana tadi? Bisik kat telinga dia. Dan dalam masa yang sama, mak aku dengar sesuatu mencakar-cakar dinding. Oi. Kira bila dia tengah mengadu ni, mak dia dengar ada orang tengah cakar-cakar dinding tau. Terlompat beliau mendapatkan ayah aku. Jadi dia lompat kat bapak lelaki dia lah. Lelaki dia. Senak Mak dia lompat kat lelaki dia. Senak tengah tidur bapak dia. Dah takut lah. Bapak dia tengah tidur. Kena Dah takut. Bapak apa. Senak weh. Ni main lah. Malam tu, terus adik aku kejut suruh pasang ayat ruqyah. Sebab ayat tu ada dalam phone aku dengan mak aku je. Lah, letaklah kat semua dalam semua phone kan. Dalam phone mak dia dengan dia je. Dah tahu orang maybe orang tak expect yang benda-benda ni berlaku. Tapi Standby lah. better standby. Surah tu berulang-ulang sampai ke pagi. Okay. Ayah aku jumpa doktor sebab senak semalam. Ayah aku buat keputusan untuk bawa kami jumpa seorang ustaz ni pula. Sebab dengarnya ustaz ni boleh berbuat secara batin. Sesampainya di sana, ustaz tu suruh aku, mak dan adik yang pernah berubat sebelum ni ustaz tu cakap kami ni terkena melalui makanan. Makanan dia cakap lagi kat kedai yang letak pelaris, yang kedai-kedai yang ada pelaris ni. Korang mesti tahu kan apa tu pelaris. Aku malas nak terang definisi dia. Kedai tu dekat dengan rumah dan owner dua berbangsa Indonesia. Disebut tak? Boleh. Kami memang terus target satu kedai ni. Sebab yang kami boleh syak, kedai ni layanan dia agak teruk, sombong. Suasana persekitaran pun agak kotor. Tapi dorang pelik. Orang ramai semacam. Tapi bila fikir-fikir balik, tak apa ni macam apa ni? Bila fikir-fikir tak boleh. Aku tak pernah makan kat situ. Dan fikir-fikir lagi, barulah teringat adik aku ada bungkus makanan pada satu malam dan kami semua makan kat rumah. Dari situlah benda ni bermula. Ustaz tu cakap lagi ada 7 ekor jin yang duduk dekat anak tekak kami ni. Dia jin dekat sini. Tekak. 2 ekor kat mak, 2 ekor dalam tekak aku, 3 ekor lagi duduk dekat adik aku nombor 1 tu. Maybe dia regular customer. Tu yang lebih seekor tu. Yeah. Kira yang nombor 1 selalu pergilah. Tu yang dapat extra. Dia yang pergi, dia yang belikan lagi Masa berubat tu aku dengarlah sikit-sikit ustaz tu berinteraksi dengan benda-benda tu. Ustaz tu suruh jin mengucap dan kembali ke jalan kepada Allah. Tapi disebabkan jalan jin ni bukan yang orang tuju kat kita. Kira bukan direct lah. Jin ni bukan untuk sihir bro. Bukan. Kira orang terkena. Yes. Dia orang terkena je, dia hanya menurut je. Sebab kalau yang kiriman orang tu lagi kuat, sebab dia ada kira kalau kiriman lagi kuat,
Kalau orang tu niat dia untuk nak buat Wan, dia buat dia kasih Wan. Lagi kuat lah kuat. tapi ni okey. Kalau macam ni dia tak ada orang kirim. Macam tu ada kat makanan tu. Okey. Mana pula ni? Okey. Jap. Orang mesti tertanya kan, kenapa kami bertiga je kena? Kenapa ayah dengan adik nombor 3 aku tak kena? Kenapa? Sebabnya time tu dorang tak ada kat rumah, dan adik nombor 2 aku ni ada dengar orang bisik-bisik kat telinga dia tu. Sebab jin tu mungkin dah jilat-jilat muka dia, hisap ibu jari, dan seram siut. Susah jin sudahlah. Jadinya kami bertiga je lah yang makan. Kira ayah dengan adik nombor 3 ni memang tak ada. Tu sebab tak kena. Dan bersyukur juga. Sebenarnya sepanjang alami perkara macam tu, benda tu tak ada tunjuk kat rupa-rupa mereka. Kalau tak mau demam, kalau tak demamlah seminggu. Susah juga nak baca di Facebook. Kalau tak mau demam seminggu. Kalau tak mesti demam seminggunya. Tapi ayah ada juga tanya ustaz, macam mana rupa dia. Ustaz tu cakap benda tu berbulu dan ala-ala macam King Kong lah badan dia. Bayangkan 7 ekor tu dan 2 ekor duk menumpang pada aku. Tu tengah mandi pun orang ikut. Seram tu. Pasal bila tengah mandi tu dia rasa ada macam presence yang tengah tengok dia tau. Entah apalah yang kami makan, benda-benda kotor beli dari kedai tu. Lepas je balik rumah ustaz, kami perasaan lega selega-leganya yang tak pernah kami rasa sebelum ni. Rasa tenang je sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau tak, sebelum ni kusut semacam je fikiran. Aku tanya balik mak aku, kenapa mak dengan adik je yang kena kacau benda tu, sedangkan aku pun ada juga benda yang menumpang, tapi tak ada rasa apa-apa pun. Kira dia ni rasa macam normal. Tapi mak dengan adik dia rasa macam-macam yang kena kacau lah. Mak cakap dia dengan adik memang lemah semangat. Kira antara orang yang lemah semangat ni yang selalu akan rasa benda-benda macam ni. Macam aku pula, dalaman aku dan semangat aku ni kuat, tapi benda tu cari kelemahan yang lain yang ada pada aku. Contohnya emosi. Kan macam dia target emosi instead of dia nak berbisik ke, dia nak apa ke. Memang aku lemah sikit pada emosi, dan memang aku perasan sejak akhir-akhir sebelum berubat tu, aku asyik rasa nak marah, tak tentu pasal. Dan selalu jadi mangsanya tunangku pantang dia buat salah sikit je. Tunang dia kalau buat sikit je dia blast. Buat salah sikit je dia blast. Bila tunang dia jadi pasaran lah. Jadi satu badan dia ni, kalau apa-apa yang kena kat dia, kesian lah kat tunang dia. Nasib baik tunang mungkin dah kahwin lah ni. Okey lah. Tu je kisah yang aku nak cerita. Maaf lah kalau panjang berjela. Sekian. Jadi doa jadi benda yang kita pelajari ni dalam cerita ni. Tadi dia dah cakap pasal toilet. Masuk toilet kan, dia cakap ada benda. Dia bayangkan lah benda ni ikut dia masuk dalam toilet kan. Rupanya jin-jin ni memang tengok dia tengah mandi tau. Jadi apa yang kita tahu yang patut dibuat sebelum masuk ke tandas. Yang pertama, masuk dengan langkah kaki kiri. Masuk toilet langkah kaki kiri. Keluar toilet langkah kaki kanan. Jadi bila nak masuk toilet tu ada bacaan dia. Yes, ada doa dia yang untuk kita elakkan. Jadi untuk yang benda yang ke dalam ni tak boleh kacau kita dan tak boleh tengok kita. Dikabuskan mata dia kalau kita baca doa ni. Okey, doa masuk tandas simple je. Kalau korang dah boleh buat daripada selepas korang dengar ni pun baguslah. Kadang kita pun terlupa juga. Aku sendiri pun terlupa juga. Okey, doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sependek itu je. Okey. Maksud dia dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi kalau boleh korang amalkanlah daripada situ setiap hari. Tak panjang, pendek je.
Moga jadi kita pun dapat elakkan lah daripada perkara-perkara yang tak patutnya berlaku dalam tandas. Yes. Okay. Okay. Tanpa membuang waktu, Apa ni? kita ada lagi 5 minit. 5 minit. Ya, kalau gini kita kan tak boleh pukul lah. Tak ni buat ni. Ha? Kak. Sas. Apa yang dulu buat apa? Tak tahu apa sih. Sekolah buat apa? Yang tahu gini lah. Sana. Yang kalau akak nak berkawan lagi ni, tak. Katakanlah. Apa sih tu? Tak main sekolah. Ni. Yelah, ni gini, 2 tu, 3. Best apa game ni tu? Selalu lah. Betul je best. Okay. Okay. Kita teruskan dengan kisah yang Yang kedua. Apa saja je. Okey, selamat datang. Selamat datang pula. Selamat datang. Oh, okey, inilah yang kita akan ceritakan untuk kisah yang kedua. Okey, kisah ni yang dititlekan Kisah Menyeramkan Ketika di Rumah Opah. Assalamualaikum Naftah. Waalaikumsalam. Saya nak share kisah-kisah yang berlaku semasa saya masih bersekolah rendah dan sekolah menengah. Dan sekolah menengah. Sekarang umur saya 25 tahun. Tapi cerita-cerita ni masih segar dalam ingatan saya. Yang benda seram-seram ni sampai mati pun kita ingat. Apa dah? Cerita ni bercampur-campur tempat. So saya nomborkan je. Senang membaca nak baca. Oh, dia akan nomborkan nombor 1. Banyak ni 1. Oh, 1 je. Apa dah? Nombor dia. Mungkin ada 2 kot. Tak ada. Tak ada 1 je. Apa dah. Okay, kisah ni berlaku di rumah opah saya. Saya ni duduk dengan opah dari kecil. Sebab mak saya kerja kilap. Pakai shift. Kan dia kerja silam pula. Kerja kilang by shift. Shift malam, shift petang, shift pagi. Tak ada siapa nak jaga saya. So saya dihantar ke rumah opah. Saya ada dengar orang cakap yang atuk saya ni ada sangka. Tapi waktu tu saya masih bersekolah rendah. Manalah faham dengan benda-benda macam ni. Saya buat biasa je lah. Saya tidur sorang-sorang di bilik atas. Tidur sorang-sorang pun saya tak takut. Rumah opah saya ni ada 2 tingkat. Tapi naik je terus sampai bilik saya. Kalau dari atas tu terus sampai bilik lah. Rumah tidur 2 tingkat dia ni. Kiranya atas tu khas untuk bilik saya je lah. Dia 2 level. Tapi atas level naik je dah bilik. Dah tak ada apa-apa lagi lah. Malam-malam kalau belum tidur kan, lagi-lagi pada jam 1 atau 2 pagi, memang macam-macam bunyi lah yang saya dengar. Sampailah saya sekolah menengah. Oh, lama sini dia kena. Ikan apa yang dia kena. Dia tawakal dia tahu yang dia kena ni. Bilik dia. Yes. Dengar-dengar orang baling pasir ke atas atap. Dengar bunyi orang gores-goreng dinding. Kan cakap-cakap. Mimpi nenek tua datang melawat. Nenek tua datang melawat dekat bilik tu. Macam-macam lagi. Kalau nenek tua, muka bayi suci tu tak apalah. Ni macam nenek kebayan serabai je. Rambut menggerbang, ikat. Memang terkejut habislah saya. Gangguan lain pula, macam malam tu saya duduk je lah bilik. Saya yang atas tu, apa ni? Okay. Gangguan lain pula macam malam tu, saya duduk je lah dekat bilik saya yang kat atas tu sambil study. Dah larut malam lah juga. Opah tengah dengar radio kat dalam bilik bawah. Tiba-tiba saya dengar bunyi pasir macam dibaling ke atas atap. Okay. Pernah experience before? Boleh imagine lah bunyi macam mana. Mana dia? Tapi relax lagi. Lepas tu bunyi benda jatuh bergolek-golek pula ke atas atap zinc tu. Jadi rumah dia ni atas bilik dia ni atas dah dinding. Dinding. Apa yang jatuh bunyi keteng. Roof. Oh. Di tak mana? Banyak kali juga. Yes. Dia dengar benda bergolek kat atas atap zinc tu. Banyak kali juga. Perasaan saya mula-mula ingatkan kucing.
Lepas tu macam lain macam je. Dia cakap. Saya pun turun ke bawah dan pergi bilik Opah. Nak masuk pintu bilik tu, saya cium bau yang teramat busuk. Bau macam bangkai reput yang sangat-sangat busuk, tapi tak tahu apa benda. Tapi dekat pintu tu je. Yang bau benda busuk ni lah. Dah masuk dalam, bau pun hilang. Tak ada apa-apa bau. Saya patah balik ke pintu lagi. Ada lagi tercium bau busuk tu lagi. Saya tanya Opah, bau busuk apa ni? Bau kat sini je pula tu. Kat katil tak ada bau pun. Kat mana? Opah tanya. Lepas tu Opah tanya, kat mana? Kat situ. Saya menunjuk ke arah pintu. Tiba-tiba Opah gelisah dan ajak saya keluar daripada bilik. Jadi yang bau ni dekat bilik Opah dia. Opah dia pergi. Tu dia tanyalah, kenapa Opah? Opah kata, diam. Saya tanya lagi, kenapa? Diamlah, Opah kata. Macam dia tanya, kenapa Opah? Diam. Kenapa Opah? Diamlah. Kemudian Opah pergi intai-intai keluar melalui tingkap. Dia keluar melalui tingkap. Dia mengintai. Dia kan Mengintai dari luar. tingkap. Esoknya saya tanya Opah kenapa. Opah cakap dia rasa kat situ macam ada makhluk lain. Jadi kata maksud dia kat pintu tu Masa saya tunjuk tu, tiba-tiba bulu roma dia tegak dan rasa tak sedap hati. Opah dia lah. Opah dia. Opah kata benda dekat luar dah masuk. Saya tak tanyalah benda apa. Faham-faham je lah sendiri. Gangguan yang lebih ekstrim macam ada satu malam tu, bila saya nak tidur, saya terasa seolah-olah ujung jari tangan dari jari kaki saya dicuit. Cuit juga ni. Cuit dan ditarik-tarik. Tarik-tarik tak kelakar sih. Lama-lama saya faham, ini dah main kasar. Saya cakap jangan kacau aku. Makin galak pula dia tarik. Tarik kan ni center dia macam mana nak cakap, jangan kacau aku lah. Rupanya dia ceritakan, jangan kacau aku. Makin galak pula dia tarik. Galak dia cakap, galak. ganas. Kira makin kuat lah Dano. Kira galak ni Kuat lah. Galak ni makna dia makin ekstrim lah. Kira makin menjadi-jadi lah. Kira galak pilihan tak style lah. Abdul Ekstrim. Mesti Abdul kan. Abdul Ekstrim lah. Jadi lepas tu buka mata, pandang tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Tapi nampak hujung jari tangan bergerak-gerak sendiri. Macam ni Hujung jari tangan ni. dia tak cakap jari mana tu kan. Ni kot, ni ke. Ni bukan halusinasi ataupun mimpi, sebab saya baca ayat kursi lepas tu dan ulang ayat akhirnya 7 kali. Ada sesuatu berlaku, menggeletar lah sambil baca tu. Tapi saya gagahkan juga baca. Habis je baca, saya terdengar bunyi orang berlari dekat bawah. Lepas tu bunyi bising-bising orang nak buka pintu diselangi suara opah saya. Rupanya opah saya tanya atuk saya, nak pergi mana? Nak pergi mana malam-malam ni? Atuk dia cuma nak keluar tau. Nak keluar dari rumah tu. Tapi opah dia mengalang. Opah dia mengalang. Atuk dia pun jerit tau. Aku nak keluar. Panas lah. Panas. Saya terkejut. Atuk saya lari betul-betul lepas saya baca ayat kursi. No wonder. Lepas tu opah pujuk dan cakap tak payahlah, tak payah. Opah pun pujuk. Tak payahlah. Tak payah gimana, duduk je rumah ni. Tak ada apa-apa lah. Memang tak ada apa-apa pun. Dah. Kan mungkin opah dia dah biasa dengan perkara macam ini. Jadi dia pujuk atau dia macam itu je. Relax. Tak lama kemudian atuk saya diam dan balik semula ke tempat tidur dia. Saya tak berani turun. Semua ni saya dengar daripada bilik atas. Jadi dia dengar daripada bilik je lah kan.
Saya tak tahu macam mana atuk saya boleh bertenang balik lepas tu. Dan saya pun mengantuk dan akhirnya tertidur sendiri. Ini dua-dua dia dah. Okey. Orang ni. Okey lah. Ada satu malam yang lain yang saya tengah lepak-lepak atas toto sambil tengok TV. Waktu tu beberapa minit lagi nak dekat pukul 12 tengah malam. Opah saya cakap nak pergi buang hajat. Saya cakap pun okey lah kan, dia nak pergi buang air lah. Tandas rumah opah kat luar, kira-kira 60 meter dari pintu belakang rumah. Biasalah, waktu sesiapa pun pergi membuang pintu belakang, rumah tu akan dibuka seluas-luasnya. Saya dah mula rasa mengantuk dan mula hendak melelapkan mata. Tiba-tiba saya dengar suara opah saya panggil. Dia panggil saya. Jelas macam opah betul-betul ada di muka pintu belakang tu. Saya pun buka mata sebab nak tengok ke pintu tu lah, sebab opah panggil kan. Tapi bila saya buka je mata, semuanya putih. Pandangan dia terus jadi putih. Untuk pengetahuan semua, depan saya ada TV yang terpasang dan almari berwarna biru gelap yang besar. Tapi semua tu saya tak nampak. Putih je semua. Rasa pelik dan takut. Kenapa tiba-tiba pandangan aku jadi putih ni? Bukan kabur tau. Kalau kabur dia tahu tau yang mata dia macam baru bangun punya penyepat. Tapi putih betul, macam kain putih. Suara TV pun tak ada. Senyap dan putih je semua. Seram Saya kelap-kelip mata. Beberapa kali masih lagi putih. Saya jadi takut. Iyalah, takut macam-macam lah takut. Tak buta ke apa ke? Takutlah. Takut saya sebenarnya dah mati ke? Takut hantu pun. Takut hantu pun ya juga. Oh, takut hantu pun ya juga. Dia takut dah macam-macam benda yang dia dah fikir lah. Dah overthink. Tapi entah macam mana, tak lama lepas tu semua jadi balik normal balik. Lepas saya buka mata, setelah beberapa kali kelip mata, keadaan jadi macam biasa. Suara TV pun kedengaran balik. Saya pun pandanglah ke pintu sebab teringat opah saya panggil tadi. Tak ada orang pun. Tadi rasa macam orang opah panggil aku. Okeylah, tak apalah. Dia pun tak anggap apa-apa. Mungkin opah panggil dari dalam tandas agaknya. Jadi saya sambunglah tengok TV sementara tunggu opah masuk. Bila opah masuk, saya pun tanyalah pasal tadi. Opah, ada panggil Ida ke tadi? Ya, ini bukan nama sebenar Tak ada pun. Kenapa? Tadi Ida dengar opah panggil kuat sangat. Tak adalah. Aku dalam jamban. Apa aku nak bagi kau? Okey, fine opah. Sungguh stylo jawapan tu. Tapi siapa yang panggil saya? Siapa yang panggil tadi dan kenapa bila saya buka mata jadi putih je semua? Tak apalah. Lepas tu saya pun bentang toto kat ruang tamu. Temang ruang tamu lagi satu. Besar rumah dia ni. Apa tutup? Macam tilam. Macam tilam. Bukan tilam lah. Macam getak tu yang orang lama kat rumah kampung tu. Okay, dia dah bentang toto kat depan Bukan lagi satu kat depan bukan tepi bukan depan TV yang dia kan rumah kamu kan besar. Sebab yang depan TV tu ruang tamu untuk paksu saya tidur. Nanti dia balik dari rumah dia balik dari jumpa kawan dia akan duduk kat depan TV tu akan tidur. Kat ruang yang sebelah depan sikit yang dia akan letak toto lah kan. Biasalah rumah kampung tambah ruang sana tambah ruang sini. Jadi besar. Saya pun tidurlah kat tempat yang saya bentang toto tu. Tiba-tiba saya terjaga. Sebab apa entah, tiba-tiba je terjaga. Dia pun tak tahu pasal. Habit saya kalau bangun dari tidur lepas tengok jam mesti pukul 3 pagi. 3 pagi, 4 pagi ialah petanda-petanda yang kalau nak diganggu akan bangun macam itu timing.
Tiba-tiba saya dengar bunyi orang menangis. Saya pandang ke arah bunyi itu. Bunyi itu rupa-rupanya dari Pak Su saya. Pak Su saya tengah baring terlentang di tempat tidur dia. Tapi ada satu makhluk berwarna hijau, badan macam wap-wap gas, angkat kepala dan dari kepala Pak Su saya. Makhluk tu renung tepat ke arah saya sambil senyum menyeringai, menampakkan gigi taringnya. Sambil senyum, sambil gelak mengilai. Saya terkejut sampai tak boleh bergerak. Mata saya tetap pandang makhluk tu. Saya hampir tak percaya dan ingatkan itu mimpi. Saya kelip mata, kelip banyak-banyak. Makhluk tu masih ada memandang saya dan masih mengilai. Rasa nak menjerit tapi tak boleh. Saya cuba gerakkan opah saya, tapi opah tak bangun. Sekadar dan tidur balik. Kan opah tersadar, tapi opah dia macam macam itu je. Aduh lah opah, opah ni. Saya dah takut makhluk tu bangun dan pergi ke sana, sebab dia masih tenung saya. Last sekali, saya ambil selimut dan berselubung bawah selimut tu sambil baca ayat kursi. Janganlah kau datang kat sini. Dalam hati dia cakap tu. Janganlah datang, janganlah. Tu je yang saya fikirkan waktu tu. Sampailah saya tertidur sendiri. Esoknya, saya dah bangun. Saya terus marahlah opah. Sebab kenapa tak bangun dalam masa-masa yang saya kena ganggu semalam? Yelah, saya dah takut. Dah takut sangat. Macam tu sampai tak boleh kawal perasaan. Dan saya tanya Pak Su saya, Semalam ada bangun tak pukul 3 pagi? Gelak-gelak dekat Ida. Semalam okey. Semalam Pak Su ada bangun ke tak ni? Pukul 3 pagi. Habis gelak-gelak dekat Ida. Tak ada pun. Semalam Ida nampak ada benda keluar daripada badan Pak Su tau. Dia duduk sengih-sengih pandang kat Ida. Dah lah gigi taring panjang. Tak ada lah. Macam memandai dia. Kau ni mengarut lah. Entah kau mimpi ke apa. Tengok aku macam itu. Aku tidur okey je. Bila opah dengar, opah cakap, benda kat pokok belakang tu lah agaknya. Nak kacau kamu ni. Itulah sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Okey, itulah pengalaman saya. Terima kasih. Sudi membaca. Jadi apa ni, cerita yang panjang Jadi yang cerita ni benda tu kacau lah. Kacau benda tu nak kacau si Ida ni. Tapi benda tu kacau si Ida melalui pakcik dia. Pakcik dia tak sadar. Pakcik dia tak sadar. Jadi yang nampak 100% yang dia buat kat pakcik dia ni si Ida ni lah. Jadi tapi intention dengan hantu tu nak kacau Ida. Cuma melalui pakcik dia. Pakcik dia tak sadar apa-apa pun. Yang sebelum tidur tu bacalah surah-surah. Rumah opah dia ni, sekeliling rumah opah dia ni semua keras lah Kampung lah. Saya cakap banyak sekarang mulai. Tapi satu benda yang aku sadar, yang patutnya rumah sekarang tu tak boleh ada dalam HDB. Apa? Apa ni yang patutnya tak ada dalam HDB? Kira kita dah panggil dia, kita dah panggil benda ni, automatik masuk dalam rumah ni. Sebabkan apa? Ada apa dalam rumah kita? Setiap rumah HDB ni Toilet lah kan? Toilet. Kalau ikut lama-lama ni kampung, toilet kat luar. Sebab tu kenapa toilet dekat luar? Sebab najis semua tempat-tempat yang Kotor lah. Jadi kalau dah dalam rumah kita, dah automatik benda ni senang masuk. Kat dalam lah. Actually konsep-konsep lama lagi baik lah. Cuma sekarang konsep dah macam gini, dan kita terpaksa ikut lah kan. Patutnya toilet kena buat kat luar Ni macam ni masuk pintu. Sebelum masuk pintu tu ikan ada toilet kat luar lah. Jadi apa-apa semua keluar. Jadi tak ada kena-mengena dengan rumah, dalam rumah. Tapi itulah kan, Singapore macam mana macam nak tukar. Okay, macam nak apa? Lagi satu story ke? Sempat ke? Sempat. Sempat Okay, belanja lagi satu Okay, macam tu.
Apa saja je. Je. Okay, ni untuk kisah yang ketiga. Okey. Kisah ini ditajukkan Piano Berbunyi. Siapa ada piano kat rumah? Nak jaga Kejadian ini berlaku waktu aku umur 7 atau 8 tahun. Waktu tu aku duduk dekat rumah lama aku. Rumah lama aku ni teres 2 tingkat. Aku ada sebuah piano yang kami letakkan dekat tingkat bawah. Piano digital lah. Piano digital Okey. Kita orang adik-beradik 4 orang. Okey. Suka tidur sekali dengan parents dekat master bedroom. Oi, Sebabkan penakut agaknya. besar tu master bedroom dia. 4 orang lah, 4 orang ni tidur. Rumah teres sih, rumah teres. Oh, teras yang ada lagi. Rumah 2 tingkat, semua anak tidur dengan mak bapak. Cakap orang saya So basically, parents aku tidur dekat atas katil. Kami adik-beradik semua tidur dekat atas lantai berlapikkan tilam. Macam biasa, susunan kami, aku sentiasa akan tidur dekat dengan pintu bilik. So satu malam ni, aku tak dapat nak tidur. Aku yakin waktu tu semua orang dah tidur sebab dah lepas 12 pagi Entah macam mana, tiba-tiba aku terdengar ada muzik berbunyi. Aku wonder lah, dari mana bunyi itu datang. Aku ingatkan dari mainan minda je. Sebab normal lah kan untuk muzik terngiang-ngiang dekat kepala otak kita ni. Tapi masalahnya, nak kata mimpi pun tak. Dah berapa kali aku tampar or cubit pipi aku sendiri, bunyi tu tetap masih ada. Jadi dia check whether dia mimpi ke tak Tapi dia tak mimpi. Ataupun apa ni, bukan mainan minda. Alunan muzik tu alamak. Alunan muzik tu macam ala-ala klasik, instrumental, lembut je, macam bunyi dari piano. Aku yakin dari piano. Korang boleh bayangkan macam muzik scary dalam cerita tu. Tengok cerita pengadu syaitan. Bunyi Yang Tommy mati tu. pengadu syaitan. Dia ada main piano Ding 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 ding. Tu. Yes. Dia tak ding 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 ding. Tu. Ding ding Seram tak? Seram tak? ding 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 ding. Ui, seram. Mak ada mata bola pingpong. Kat mana? Ya, aku yakin dari piano. Aku mulalah start berpeluh. Dia dah start rasa takut lah. Dah terbayang ada benda yang main piano. Aku try indahkan lah, buat tak indahkan lah bunyi tu, dengan harapan dia akan stop. Malangnya tidak, masih berbunyi. Aku sampai bangun dan pergi ke pintu. Kira berani juga nak check kan. Aku tekapkan telinga aku dekat celah-celah buka pintu. Sah, memang muzik tu dari tingkat bawah. Hanya Allah je yang tahu betapa takutnya aku. Yelah, seorang-seorang je yang still awake and dengar bunyi muzik. Waktu tu curiosity aku ni kuat sangat, sampai aku rasa nak turun bawah dan tengok sendiri. Tapi cuak punya pasal tak jadilah. Cakap lebih cuak. Aku pun indahkan muzik tu sampailah tertidur. Dia tak indahkan bunyi lagu tu sampai dia tertidur. Esok pagi aku tengoklah keadaan piano tu okey je. Pintu tertutup, kerusi semua kemas. Aku tanya adik aku kalau dia ada dengar bunyi ni lah piano. Malangnya tidak. Nampak sah budak tu tidur mati. Ini apa yang dia cakap Last orang yang aku tanya is aku punya orang gaji. Ismit nama dia, Ismit. Mate lah mate. Oh, Mate. Ismit ni orang gaji. Siapa Ismit Kau nak tahu macam mana dengar Ismit. Oh. Saya Ismit. Ismit. Saya. Okey, boleh. Kemari. Adik saya ke sana. Ismit.
Maybe datang Ismail. Ismail ISMAID. Last dia tanya dia punya mate, dia punya orang gaji lah. Jadi bilik dia dekat dengan bilik mate dia ni dekat dengan dapur, which is dekat tingkat bawah. Confirm dia boleh dengar. Tapi tak rupanya. Dia orang semua tak percaya dengan bila aku punya cerita, aku ceritakan lah. Jadi dia seorang yang dengar ni. Dia seorang dengar. Entahlah, aku pun tak sure teori aku ni betul ke tidak. Harap-harap tak lah. By the way, piano tu aku tak jual. Still ada dekat aku. Hihi. Ya, memang kalau tak ada umban umban piano. Kerana piano tu baru beli ke piano untuk dia mana tu dia memang ada piano kelas yang dia beli tu piano untuk nak buat ni kelas. Quit. Serius lah? Buang. Piano jadi baik ya. Okay, itu saja untuk episod yang episod ini. Tu. Sekejap. Bila cerita balik pasal pengajian lama ni, yang korang jangan fikir yang baru punya tau Yang part awal dengan part tu bukan. Ni yang lama way back 1985. 70s ke 80s lah. Dia 1980s tau. Yes, yang first one lah. Ni cerita yang dulu time aku masih kecil, bila aku tengok muka-muka hantu dia ni, aku sampai diri aku sendiri takut nak pergi toilet. Yes, correct. Pasal dulu kita macam the first hantu yang aku visualize is seram. Korang nak tengok, mungkin pada korang salah kelakar lah. Cerita dia tu, nanti korang akan dengar naik piano. Teng Yang kakak dia punya boyfriend mati habis patah balik kan. Dia patah balik macam zombie tu, main piano. Kira ada kisah dia lah. Kalau korang nak kita ceritakan kisah dia benda ni, korang tengok dulu. Tengoklah cerita. Dan kita boleh mungkin lah kalau korang cakap kita boleh ceritakan lah. Cerita kiri. Korang tengok lah. Tapi muka dulu kita tengok takut tau. Sekarang tengok kelakar Pada Wan mesti takut dia tengok muka tu. Takut lah. Kita tengok balik tak boleh ni sih. Tak boleh rasa seram boleh. Pasal macam kita pernah cakap kita punya kita ada episod lama kita pernah berbual pasal ni. Mata mak dia macam bola pingpong. Kan putih lah, putih. Macam bola pingpong lah. Saya cakap dia potong bola pingpong, tampal letak satu dot. Dan cerita tu, kalau korang tahu ada nama karakter ni Pak Kartok. Pak Kartok. Kira cerita ni Pak Kartok ni mate bukan mate. Dia macam Ni orang gaji. Orang gaji, tukang kebun, semua Pak Kartok ni. Dia satu je Pak Kartok lah yang Pak Kartok yang buat mesin yang jadi kerja kat rumah. umur dia pun jadi mate jadi orang gaji juga dia pura-pura. Dia apa ni? Apa word tu? Dia kira kan si mate ni tak. Dalam cerita ni ada satu rumah ni kan. Ada satu bapa, 3 anak. Satu mak, 2 anak. Satu mak. Mak dia dah meninggal. Mak dia dah meninggal. Jadi yang bomo tu ambil mak dia punya apa ni, macam nak make full use of dia punya kebatin black magic ada sebab dia lah. Kenapa orang buat. Kira kisah dia ni kan bomo ni, dia kira kata dia ada reki siang-siang rumah siapa ni yang tak solat, yang tak sembahyang. Yes. Jadi dia target orang-orang macam ni. Jadi dia nak kacau. Yes. Nak sesatkan orang. Jadi bapa dia pun tak solat, anak dia yang dua ni tak. Tapi anak dia yang third ni, dia curious. Apa tu black magic? Anak dia yang dua tu. Yang perempuan tu kira kan dah memang party animal ni. Yang lelaki tu. Dia curious. Hari dia jumpa perempuan ni lah. Perempuan ni kira kan black magic yang tukang telik kad. Yes. Jadi yang dia dah telik kad tu dia nampak. Ni tanda mati ke apa? Tu bila dia balik, dia beli buku-buku yang kaitan dengan black magic semua. Dia nak mendalam lagi, nak belajar. Tapi every night dia macam mimpi merepek. Dia ganggu. Dan sekali pasal apa tak Dia solat Dia solat. Sebelum tu dia ada diorang hire maid ke ataupun maid ni nak datang. So kau nak jaga makan semualah. Tapi intention dia nak sesatkan. Dan cukup time ni maid dia bangkitkan mak dia daripada kubur untuk kacau sesuatu. Then siapa yang dekat dengan family ni nak cuba, kau jangan percayalah ni maid. Ini maid aku tengok tak betul lah. Siapa yang cakap macam ni dah mati. So yang mati ni kakak dia punya lelaki. Kakak dia punya mati. Mak mati. Jadi mati tu yang tu.
Dan lepas tu si Tommy ni Sampai sorry pun. macam biasa. Si Tommy ni dia kena habiskan lah. Si Tommy ni rapat dengan Pak Kartok. Jadi Pak 2,000 years later. Kartok ni ada ternampak Tommy ni tak salah lah. Main puja-puja ni dia marah. Tommy ni cuba nak solat. Pak Kartok yang Solat. tegur dia suruh solat. Kan? Nak cuba solat. Dan sekali dia tengah belajar. Tu arwah mak dia datang kat bawah tu. Tingkap. Tommy. 6 months later. Pak Kartok pun mati. Pak Kartok mati lah. Suruh dia solat pun. Jadi tiga-tiga ni dia bangkitkan kacau tu family. Korang tengok lah. Cerita baik lah. Yes. Eh? Story best. Cerita best. Really tengok balik best. Cuma yang pengadil setan yang part 1 ni diorang dah story dia diorang dah Tukar. tukar tak best. Jadi Yang first cerita best. jadi macam cult lah apalah. Dari situlah ayat kursi ni surah tu kuat yang diorang akan adalah pasal ayat kursi lah tu semua tukar lah. Okey lah. Kita nak terlalu lah. Nak habiskan pula. Okey, itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi di episod yang Yang akan datang lah So bila November Oktober Oktober lah. Ni release for Ni Oktober. kita release next year November. Oktober lama lagi ni. Okey lah. November pun bulan yang aku suka. Jadi harap-harap dapatlah tinggi sikit kita punya subscriber InsyaAllah. berapa Okey. 20 lah. 20 20 Okey, 20. Okey, dari itu kita tutup tirai. Semoga jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada hari Khamis pukul 7 malam. Ingat, jangan sekadar menghafal tetapi mengetahui isi dalamnya. Assalamualaikum.